masuk kot. Takkan Zahri. Alright. Aku kat sana dalam 2-3 hari jugalah. So, kau tolong jaga Zulaikha elok-elok. Mestilah aku jaga. Dah nama pawai aku kan. Jap. Kau lepak mana? Sekarang kau tak balik rumah. Siapa bagi tahu kau aku jarang balik? Tak adalah. Mama kau duk bebel kat umi aku. Cakap kau tak balik rumah lah, apalah. Kau pun kalau ada masalah, kau cerita lah dengan aku. Kau tahu aku kawan kau kan? Kau boleh tolong kau. Nantilah aku cerita. Lepas tu lagi satu, kalau boleh kau update lah kat mama kau. Apa-apa hal. Kesian tau dia. Nak fikir pasal kau lagi, papa kau lagi. Macam-macam hal lah. Ya, aku tahu dah. Sekarang ni, aku nak kau sekolahkan Ratu 1001 Malam kau tu. Bagi tahu dia, jangan lasak sangat. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu Rasul. Kalau saya pun okey juga. Pasal apa tadi tu? Kita punya projek dekat Kedah tu ada cabaran sikit. So Zahri kena ke sana 2-3 hari juga kot kat sana nak center kan. Okay. So, sebenarnya saya dah boleh discharge dah dari ward hari ni. Oh, dah boleh keluar dah? Ya. Alhamdulillah. Saya call Zahri lah. Tak ya. Kalau Tuan Rasul tak free, tak apa, saya boleh minta tolong Pak Su ke? Janganlah macam tu. Apa guna kalau ada abang besar kat sini tapi tak boleh tolong awak? Tak apa, saya settlekan. Okey, boleh. Jom. You tak rasa pelik ke? Hartina tu, kenapa dia tak minta sumbangan tu terus daripada I? Tak rasa pelik? Of course lah I pelik. Dia tak beritahu I pun. Kalau dia call I pun sebab dia nak ajak pergi usrah. I'm thinking, takkanlah diorang dua tu ada skandal kot. Apa yang merepek ni? Takkanlah Haris tu ada taste yang baya-baya macam you. Cannot. Gambar mana gambar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meriahnya sampai ke bawah dengar. Anak bertuah ni, bagaimana 3 hari tak balik? Outstation, Mak. Ada problem sikit dekat projek Kedah tu. Nak kena settlekan. Kesian Mama tahu. Next time nanti beritahulah Mama nak balik ke tak balik. Allah, dah besar panjang. Nak risau apanya? Besar panjang. Tapi kalau benda tu urgent, bagi tahu kat Mama. Jadi, Mama fahamlah urgent. Habis Mama ni tak urgent ke? Tak penting ke? Sorry lah, Mak. Actually, ada masalah sikit dengan projek kat Kedah tu. Kena pergilah settlekan. Itu je. Sampai lupa nak beritahu. Kan? Jom makan lapar lah. Ya? Ajak Mama apa? Dia yang lapar. Bolehlah Mama suapkan ke apa ke kan? Dengan dia manja pula. Hari ni mood lain macam sikit perginya. Sebab problem dah fix. Nanti, nak join sekali makan? No. Diet. Ambilkan bagi nanti. Sekejap. Go ahead. Saya dah settlekan semua bil awak dengan mami awak. Apa? Saya tak nak awak susah. Tak nak awak risau. It's okay. Dah. Settle. Tuan Rasul? Tak bolehlah. Tuan Rasul tahu kan saya ada cukup duit untuk cover semua tu. Dan saya malulah kalau Tuan Rasul nak tolong saya macam It's okay. Saya tahu. Sekarang ni awak simpan duit awak. Lepas ni mami awak perlukan duit untuk follow up check up. Nak ulang-alik ke KL semua kan? It's okay. No worries. Jom.
Saya tak boleh terima lah Tuan Rasul. Tak apa, saya akan bayar semula nanti. Jangan risau. Kenapa tak boleh terima saya halalkan dan saya ikhlas nak tolong awak? Lagipun saya tak nak awak sakit. Dan mami awak tu macam mami saya juga, kan? Dah, tak fikir banyak. Dah settle lah. Semua barang dah clear? Okey, jom. Assalamualaikum. Rasul, kenapa kau tak bagi tahu aku Zulaikha dah discharge? Kau bila balik dari Kedah ni? Soalan aku kau tak jawab lagi. Kau juga yang cakap Zulaikha. Bila kau tak ada, suruh dia minta tolong aku. Memanglah. Tapi pasal tu kau tak boleh nak bagi tahu aku. Kau buat diam je. 2-3 hari ni aku ada call kau. Kau pun banyak kali ikut call aku. Tapi kau buat diam je. Apa cerita ni? Aku minta maaf. Zulaikha tak nak susahkan kau. Dan dia mintanya aku jangan bagi tahu kau. Jadi, kejaplah. Susah saya tak hendak. Zarid, kenapa ni? Come on, Zarid. Aunty Su ada kat sini. Tell me. Anything. Please. Aunty. Zulaikha, she's actually my wife. Kita orang nak kahwin. Oh my God, oh my God. Macam mana ni Aunty Su? Apa yang patut Zarid buat sekarang? Kalau Aunty Su lah jadi Zulaikha, susah juga nak maafkan. Aunty, please help me on this. Ya, Aunty akan tolong Zarid. Tapi you make sure that you really, really love her. Prove to her. Dan Aunty percaya Zulaikha akan maafkan Zarid. Dia bukannya perangai macam you. I know. Zarid menyesal dengan apa yang Zarid dah buat. I was wrong. Kalaulah Zulaikha tu boleh maafkan Zarid, Zarid takkan sia-siakan dia. Aunty Su percayakan Zarid. Tapi Zarid kena tunjukkan dekat Zulaikha yang Zarid betul-betul cintakan Zulaikha. You have to show her. You have to prove to her that you love her. Oh ya, remember, satu lagi. Buangkan ego you yang tinggi melangit tu jauh-jauh. The moment you love her, all your ego are gone. Okay, Zarid? Hello? Ya, saya Zulaikha Nasrin. Cik ni siapa? Suraya sini. Aunty kepada Zahrid. Aunty Su. Okey, ada apa ya? I dah tahu semua perkara. Daripada
Thailand sampailah ke you pergi operation. Okay. No. Bukan I nak marah you, bukan I nak maki you. I just need to talk to you. Ya? Okay. Betul lah tu apa yang Frida cakap. Anak-anak ni kita tak boleh paksa. Terutama sekali pasal jodoh. Sebab diorang ni ada hak untuk menentukan masa depan diorang sendiri. Yelah kot. Yelah, lagipun kita belum tahu lagi level mana boyfriend Hana tu kan. Kalau sekat level bawah-bawahan, rasa tak ada alasan untuk you halang dia kan sikit. Betul tu. Tak bolehlah macam tu. Kita manusia ni sama je. Yang Allah pandang adalah amal ibadat kita. Alhamdulillah 10 markah. Ada benda lain nak tanya you. Kenapa kan you tak tanya I terus tau mengenai sumbangan dana tu? Dia pergi minta terus daripada Haris. Oh, pasal infak tu Sebenarnya I tak minta pun dengan husband you. Husband you yang tanya I macam mana cara nak bersedekah, macam mana cara nak berinfak. Takkan Haris tak ada bagi tahu you apa-apa? Kalau dia ada bagi tahu I, tak adalah I tanya you. Kan? Tapi I heran. Banyak juga yang husband you berinfak untuk rumah anak yatim I tu. Kalau you susah hati sangat, apa kata you bersedekah untuk rumah anak yatim I tu? Lebih afdal. Me? Menyesal pula tanya. You join lah, Frida. You bincang lah tengok kita. Dipanggil I tu. Zu? Zu okey ke? It's okay. Tak balik. Doktor nak pantau Mami sehingga Mami stabil. Mak Su jaga Mami malam ni. Dia suruh Abah balik. Mungkin balik kampung ni jumpa ramai saudara mara buat Mami makin sihat kot. Zahrid tak ada telefon ke apa, mesej ke apa ke? Tak ada. Tak. Dia sibuk dekat outstation hari tu kan. Tapi Zu tak nak pun dia ambil berat pasal Zu. Tuan Rasul kan ada. Dan Tuan Rasul dah banyak dah tolong Zu selama ni. Jadi Zu rasa Rasul tu lebih layak untuk dihargai dan dicintai kalau nak dibandingkan dengan Zahrid. Tak. Zu tak cinta dia pun. Siapa? Rasul? Zahrid? Abah. Apa ni? Zu tak ada masa pun nak fikir pasal lelaki. Zu nak clearkan fikiran, nak fokus pada nak sihat semula. Lepas tu nak pastikan Mami tu sihat betul-betul. Lepas tu nak cari kerja baru, buka buku baru. Zu cuma nampak kebaikan Rasul sebab Rasul dia cakap, dia buat, dia terus terang depan-depan Zul. Tapi Zahrid ni lain dari Rasul. Ada apa-apa yang Abah tak bagi tahu Zu ke? Zu ingat tak? Abah kata Abah beli bubur dan beli makanan untuk Zu makan masa Zu tak sihat di hospital tu. Ya? Itu semua Zahrid yang bawa. Setiap malam without fail, dia akan temankan Zu tidur. Kadang-kadang dia akan solat di situ. Dan dia akan masuk ke bilik Zu selepas Zu makan ubat dan tidur. Dan bila Zu malam-malam mengigau-ngigau, Zahridlah yang akan tenangkan Zu. Dia akan baca Al-Fatihah untuk Zu. Walau apa pun kebaikan yang kita buat, tanpa pengetahuan orang yang kita nak tolong tu, pada Abah, itulah keikhlasan yang sebenarnya. Biar dunia berputar pada paksinya, namun kau tak hidup.
I'm so excited tau tak nak buat kerja kahwin ni. I dah pergi jalan, survey semua tempat dewan-dewan and I dapatkan yang paling kelas di KL. I pun dah tempah wedding gown dekat design yang paling famous over the sea, internationality. Internationality. Ya, ada ke word internationality? Tak apa. I akan dapatkan juga tempat internationality macam tu. Bali. No. Milan. No. New York. Maknanya wedding tu akan dihadiri oleh Mr. Jokowi atau Donald Trump. Oh, maybe. Mami, Auntie. Yeah, I know. You told me that you have something to tell us. Kalau pasal Zarid, you beritahu je Mama Zarid ni supaya Mama Zarid boleh advise dia ke nasihat bagi kata-kata motivasi supaya Zarid spend more time with you. Zarid tak jumpa anak ke? Tapi dia tiap-tiap malam keluar. Kalau tak jumpa. Tak. Jumpa. Kita memang selalu dating. Cuma Hana anggap Abang Zarid macam abang atau kawan je. Bukannya boyfriend atau bakal suami. You don't make stupid joke. No. Bukan stupid joke, betul. Hana anggap Abang Zarid macam abang atau kawan je. Zarid tahu ke perasaan sebenar Hana ni? Sebenarnya kita orang kalau keluar tak pernah pun cakap pasal kahwin. Kita orang lepak-lepak biasa je. Tapi kalau Aunty nak confirmkan, nanti tanyalah Abang Zarid apa perasaan dia. Tapi apa yang Hana nampak, dia memang anggap Hana macam adik, macam kawan. You listen. I dah berangan nak buat majlis besar-besaran di Merak Kayangan. Suddenly, you tak jadi kahwin. Oh, you tak nak kahwin dengan Zarid. What is this? Kalau aku tanya, siapa yang bagi? Mesti salah seorang sentam, kan? Confused ni. Kalau aku jumpa dia sekarang, mesti kena halau. Biar aku menanti dirimu, melihatmu, ku rasa bahagia. Kau sempurna, kaulah cinta sesungguhnya. Kasih sayangku bukan hayalan dalam rindu. Kenapa Frida? Tiba-tiba you setuju dengan Hana. Selama ni you yang beria-ria nak Zarid kahwin dengan dia. Memanglah. I kan boleh nak sangat tengok diorang kahwin. Tapi nak buat macam mana? Kita tak boleh paksalah benda-benda macam ni. Nanti besok lusa diorang cerai-berai. Lagi tak elok kan? Boleh nanti tahu tak? Kenapa Hana tak sukakan Zarid macam yang kami nak Hana sukakan dia? Tak, Aunty, bukan Hana tak suka. Abang Zarid tu baik. Cuma Hana dah ada boyfriend. Hey! You never told me that you have boyfriend before? Tak apalah, Sykin. Dah lah, biarlah. Mungkin jodoh dia lain, lebih baik dari Zarid, lebih kaya, lebih elok segala-galanya. Kita tak tahu. Betul ke lebih baik? Betul. Dia memang baik semuanya. Perfect. Sabar. Jangan nafas. Yoga. Maknanya selama ni Zarid tu menantu kita. Menantu yang tak diterima oleh isterinya. Anak kita lah. Tapi memang patutlah kalau Zu tak boleh terima dia. Kalau Zu diseksa macam tu. Kalau I pun tak nak suami Zu macam tu. Yelah. Tapi dia dah banyak berubah. Dia dah insaf sangat-sangat dah. Sorry lah, I baru cerita pada you sekarang ni. No, it's okay dia.
Ica faham. Dia tak nak susahkan hati I kan? Patutlah. Masa kat hospital hari tu, bukan main prihatin Zahrid tu pada Zul and I. Jodoh je. Kita tak tahu berapa lama bertahan. Tapi kalau tengok cara Zulaika melayan Zahrid tu memang sah-sah. Dia tak akan maafkan Zahrid. Dia sendiri yang bagi tahu pada I yang dia tak akan terima Zahrid sebagai suami dia. Trauma kot. Habis tu, sekarang macam mana? Tak ada bukti dokumen bagai kan? Ish, susahnya. Zahrid pula, dia lelaki. Anytime dia boleh kahwin lain. Zu? Itulah. Kita sebagai orang tua ni kena main peranan penting. Kesian anak mami. Ni, bunga-bunga ni nak kena rendam semalaman dulu. Mak Su ada bagi 5 jenis ni. Kita nak 2 jenis lagi. Zulaika, ambilkan 2 jenis bunga lagi kat depan tu. Nasib baik mandi bunga ni banyak kelebihan. Kalau tak, memang tak sanggup lah. Zu, pergi je lah. Abah suruh pun untuk kebaikan kita berdua ni. InsyaAllah, segar semula tubuh badan kita ni, kan? Okey, ai bos, madam. Jangan Abah yang mandi bunga. Sudah. Esok, berseri sangat, ramai pula yang tergoda. Okey juga. Bolehlah Abah cari janda-janda kaya ke, kan? Abah? Dia, I hidup lagi. Aduh, Mami. Apa semua ni? Takkan ada budak tadika main depan rumah aku pun. Pelik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa kat sini? Saya tak perlukan tuan. Saya cuma rindukan isteri saya. Nak jumpa kejap pun tak apalah. Okey, kejap. Kenapa awak keluar hospital tapi tak bagi tahu saya? Saya dah lama tak rasa serisau macam ni. Awak dah buat hidup saya tak tentu arah. Tak habis ke? Sebenarnya banyak lagi, tapi itulah. Takut awak bosan pula kalau dialog saya panjang sangat. Okey, saya rasa sekejap je kan? Dah boleh balik dah tu. Oh, okey. Nah, ambillah ni bunga ni. Saya harap bunga ni cukuplah untuk awak dengan mak awak mandi. Ambil. Zahrid. Alhamdulillah. Memang kebetulan kami tak cukup 2 jenis bunga lagi. Alhamdulillah. You bawa bunga ni nanti. Oh, iya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jap. Abah tahu ke Tuan Zahrid nak datang? Ni Zahrid. Tolong pakcik. Yalah. Abah? Zu, saya rasa tak manis kalau awak sebagai anak tinggi suara kat bawah. Betul tak, Pakcik? Pakcik suruh nak tolong apa tadi? Ni, tengok kaki pakcik ni tak larat. Jadi pakcik nak minta tolong Zahrid angkat air untuk kita rendam bunga-bunga ni. Boleh sangat tu. Kejap lagi saya datang. Tak payah nak mengada, okey? Tuan Zahrid boleh balik sebab saya boleh buat semua ni sendiri. Jangan risau. Zulaika, biarlah Zahrid buat. Zahrid pedulikan dia. Jom ikut pakcik. Kita tolong pakcik, ya? You need this. I need this. I need you. You need me. Bukan dalam,
Yang seorang tak habis-habis stalk anak punya media sosial. Yang seorang lagi ni menung aja. Kenapa? Tak puas hati lagi ke? I pelik lah. Sebelum ni kan, Hana anak I tak pernah lawan cakap I. Apa I suruh semua dia buat. Tapi bila I cakap pak kahwin, benda yang penting tu, dia tak nak ikut pula. Manalah tahu kan, Hana tu mungkin belum sedia lagi nak bagi tahu you sebagai maminya ataupun nak bagi tahu orang lain. Relax lah. I tengok jugalah FB dia, IG dia. Tak ada pula gambar boyfriend. I rasa elok kalau you biarkan dulu. You ikut je lah cara dia kan. Mungkin bagi dia peluang ke, ruang ke untuk dia buat pilihan. Jangan paksa-paksa sangat. Frida pun, kalau boleh you jangan paksa Zarid tu kan. Orang lelaki ni pantang tau. Kalau kita halang, kalau kita paksa, lagi kita halang, lagi dia buat. Bukan main nasihat orang. Rasul tu macam mana? Sejak bercinta, putus, semua tunang. Sampai sekarang pun tak bercinta kan? I okey je. Rasul pun I tengok dia dah move on dah. Tak ada apa-apa masalah. Kita orang positif je. Kan? Berserah pada Allah. Mungkin ada hikmahnya. Allah nak ganti dengan yang lebih baik. Perempuan yang lebih bagus. Benda dah berlaku. Kenalah redha. Frida, tak baiklah. Aduh. Kenapa ni? Ikan ni susah betul nak mati. Macam awak degil. Tak apa. Biar saya tolong. Naughty betul ikan ni. Saya rasa ikan ni memang suka kacau perempuan. Kalau dengan lelaki dia cool. Tak apa, saya tolong awak. Tak kelakar pun? Tak kelakar. Tak apalah kalau tak kelakar pun, asalkan muka saya ni selalu terlakar di hati awak. Tunggu apa lagi? Nak tolong ke tak? Oh ya, tak. Oh, ada kain. Kenapa tak pakai kain? Kan senang sikit hidup awak. Macam mana nak aku nak angkat ikan ni nampak macam lendir je. Tuan Zahid? Baju jampi ke tu? Tak adalah. Oi, hidup lagi. Tuan Zahid. Okey. Boleh. Kejap, saya betulkan sikit. Kejap. Kasih dia macam senang nak angkat. Tak balik kat sini. Nampak? Okey apa? Lepas tu? Sini. Letak kat sini. Nanti jatuh balik macam mana? Okey, awak yang buat ya. Kenapa tak letak dalam bakul tu je, kan senang. Tadi memang dia dalam tu. Lepas tu saya bawa keluar kan. Jadi kena letak balik kat sini. Boleh. Terima kasih. Boleh Sama-sama. Sila. Tak apa. Bagi saya parang ni. Biar saya yang buat. Duduk tepi tak apa. Okey. Saya sebenarnya ada bakat terpendam tau. Ramai orang tak tahu yang saya ni pandai memasak. Oh, ya ke? Kalau macam tu, saya nak awak siang ikan ni. Lepas tu masak singgang. Sayur sawi, masak air. Lepas tu goreng ikan masin. Boleh ke tak? Boleh. Cuma apa tadi tu? Singgang. Tadi kata pandai masak. Selalu masak western. Tapi tak apa, saya boleh usahakan. Cuma sebelum tu, boleh tak awak maafkan saya dulu? Buat semua tu dulu. Oh, maksudnya kalau saya berjaya masak apa yang awak nak, awak akan maafkan saya? Kalau awak berjaya buat semua tu. Kalau tak, dalam mimpi awak je lah. Bila? Dia main-main dengan kita pula. Kau tolong bagi kerjasama dengan aku Finally, I dah dapat CJ personal trainer I. Demi you tau, baby. Oh, I'm so proud of you. Bolehlah you mulakan program tu dengan cepat. Sebab Mami pun tengah mengamuk dengan I tau.
Takkan dia mengamuk sebab you cakap you tak nak kahwin dengan si Zarif tu. Lagipun kita tak kahwin lagi kan, baby? Tu dah pasal. Mami ni nak mengamuk je kerja. Nasib baik tau Datin Rozia tu faham. Oh, so maksud you, I kena cepatkanlah program I dengan Datin Rozia tu? Pasal Datin tu, tak payah kisah. Yang paling penting, paling utama, you kena ambil hati Mami I. Bukankah dulu ada cakap yang Mami nak buat program tu dengan Datin Rozia? Tak kisahlah. Yang penting kita start secepat mungkin. Nanti I bolehlah buat side income sikit kan. Kumpul duit cepat-cepat, banyak-banyak. Lepas tu pakai untuk kahwin dengan you. Sonok juga. Tapi kita kena hati-hati. Sebab sekarang Mami dengan Datin Rozia dah tahu dah yang I tak nak kahwin dengan Abang Zarif. So, diorang akan cari plan lain. Maksud you? Nantilah I cerita. Tapi adalah cerita yang tak best pasal Mami kalau nak carikan jodoh untuk anak dia. Letak beg ni dalam bilik tu. Okey. No. Ada bilik lain kan? Zu, dia kan suami Zu. Okey. Baiklah kalau macam tu. Masuklah bilik tu, Tuan. Silalah buat macam rumah sendiri atau syarikat sendiri dan Tuan bolehlah arah-arah saya dan keluarga saya sesuka hati. Zulaika. Tak apalah, Pakcik. Saya tidur dekat bilik lain. Dekat mana? Atas. Okey, tak apa. Sampai hati Abah. Abah tahu kan Zu tak boleh terima dia. Benci ataupun marah macam mana sekalipun, seorang isteri kena taat pada suami. Lainlah kalau suami itu suruh buat perkara-perkara yang mungkar. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tapi Abah tahu kan apa yang dia pernah buat pada Zu. Minta maaf semua, saya lambat. Tak apalah. Sila. Tak apalah. Penat tengah hari tak habis lagi kot. Tak adalah. Tak penat pun. Biasa je. Terima kasih. Silakan. Ni, hubungan suami isteri akan menjadi lebih manis jika kamu berdua saling tolong-menolong dalam apa saja urusan rumah tangga. Tadi ni, mana ikan haruan tadi? Ni. Saya buat masak singgang. Nasib baiklah ada YouTube. Dapatlah saya masak ikan haruan ni, lauk singgang. Oh, Zarif yang masak ke? Ya, saya dah janji dengan Zu. Jemput rasa. Mesti sedap. Macam mana? Okey tak? Ada yang terlebih atau kurang ke? Tak apa. Cuma boleh potong kaki. Anis? Anis? Ya Allah, ya ke? Saya cuba sekejap. Tadi saya rasa saya dah jamah sikit tadi. Okey, saya macam tak manis sangat. Sedap kan? Ni, apa yang kamu janji dengan Zulaika? Oh. Macam ni. Saya janji dengan Zulaika kalau saya boleh masak semua lauk. Bel. Tak lulus. Tak sedap. Gagal. Baru je rasa. Saya tak confident lah. Datin ada tanya apa-apa pasal saya tak? Tak ada pula Datuk. Tapi dia selalu bising-bising dengan Datin Ashikin tu. Pasal apa? Awet Datuk katanya yang fresh dari ladang tu. Ya ke? Aduh. Macam mana dia boleh tahu semua ni? Aduh, siapa spy dia pula ni? Dino. Dino. Mak Long. Mak Long kenal Dino tu. Dia pernah datang sini ke? Datin ada selalu telefon. Dia duk sebut pasal Dino-Dino ni. Okey.
Dino. Okey. Info yang terbaik termaklum. Okey. Ini bukan rasuah tau. Derma. Rezeki, Datuk. Terima kasih, Datuk. Dino. Siapa Dino ni? Mami, kita mandi dulu ya, Mami. Tak payah nak tunggu Abah. Tak nak tunggu ke Abang Zahrid balik dari surau dulu ke? Mami dah kenapa ni? Sejak bila Mami suka sangat dekat Mamat tu? Dia tu tak tahu malu, tahu tak? Tiba-tiba datang rumah kita, bukan macam dia tak tahu benci dia. Dah lah. Ya Allah, Zul. Kenapa ni? Okey, dah. Tak pun tu. Ni kenapa tak tunggu Abah balik? Dah suruh dah. Biasalah. Orang tengah marah kan? Tak apalah, sikit je tu. Kalau sapu minyak gamat, berhentilah darah tu nanti. Tak payah, saya okey. Abah boleh tak tolong Zul perah limau tu? Nah ni, Zahrid nanti tolong potong limau nipis ni 2 biji, masuk dalam satu baldi air. Doalah, minta hajat. Apa hajat-hajat tu? InsyaAllah ya. Dan bila dah siap, letak baldi tu dalam bilik air. Nanti Zahrid kamu mandikan Zulaikha. Apa? Biasanya Zul mandi sendiri kan? Jangan degil. Zul, Abah pun biasa mandikan Mami. Lain tau kalau suami sendiri yang mandikan isterinya. Tak nak. Dah. Jangan nak stres. Nanti apa pun tak jadi. Ni sementara bumi ni masih sejuk. Pergi tukar kain. Abah nak ambil air mawar. It's okay. Okey tak? Saya okey. Kalau okey, jomlah kita pergi mandi. Pergi ambil kain. Pergilah perah limau tu. Boleh. Ambil kain, Sesungguhnya aku cintakan isteriku ini. Kumohon agar dikau kurniakan dia kesihatan, kesegaran dan kekuatan, agar dia menjadi isteri yang baik kepadaku yang naif ini. Aku jelaskan rasa hatiku di